5 kelebihan ekor emas Gap. Yang kelima tu paling best. Tengok sampai habis dan jangan lupa save video ni. Yang pertama, daftar ekor emas Gap. Caranya, tekan saja barang siap dekat bawah tu, isi maklumat dan submit saja details. Yang kedua, boleh beli emas fizikal 999 serendah RM100. Cara dia, tekan top up, masukkan emas RM100 dan place order. Terus buat bayaran, Grab Emas pula akan terus direkodkan dekat dalam akaun Gap. Yang ketiga, tiada cas transaksi. Kita beli emas RM100, bayar RM100 sahaja. Yang keempat, tiada cas simpanan. Kalau kita takut nak simpan emas sendiri, kita boleh saja minta Public Gold simpankan emas tu bagi pihak kita. Yang kelima, kita bolehlah pilih untuk keluarkan emas fizikal gold bar ataupun dinar pada bila-bila masa saja. Bermula dengan item 0.5 gram sehinggalah ke 1 kilo emas. Okey, bagi mereka nak keluarkan item gold bar ataupun dinar pun boleh. Yang bulat ni namanya dinar, yang 4 segi ni namanya gold bar. So, bagi mereka nak mulakan simpan emas, Fiza cadangkan menabung dulu dekat akaun emas Gap. Fiza recommend simpan dekat akaun Gap dan setkan target nak item apa. Nak 1 dinar, nak 5 dinar, nak 10 dinar. Gold bar pun kita boleh target untuk ada 10 gram, 20 gram, 50 gram dan seterusnya 100 gram emas. Okey, nak mulakan akaun emas Gap, cara dia macam mana? Boleh isi barang siap dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk mulakan simpan emas hari ini.